Warung Sahabat dihalau warga asing didakwa bayar sewa lebih tinggi. Mak Wan tak rela. Mak Wan tak rela melepaskan. Bumi, ni bumi Mak Wan pijak. Di bumi Mak Wan hidup. Di atas sana, dunia Mak Wan. Warung makan Sahabat yang diasaskan warga tempatan di Coket diarahkan mengosongkan premis selepas didakwa diambil alih oleh warga asing. Seorang wanita yang dikenali sebagai Mak Wan yang juga di antara pengasas terawal warung berkenaan meluahkan rasa sedih apabila diberitahu perkara berkenaan. Menurutnya, warung tersebut sebelum ini menyediakan makanan dan bantuan buat gelandangan serta golongan yang memerlukan secara percuma. Namun pengurusan premis tersebut terpaksa akur untuk berpindah selepas raya apabila penyewa warga asing diberitahu akan mengambil alih warung berkenaan walaupun tidak pernah culas membayar sewa bulanan mencecah RM4,000 setiap bulan. Apa perasaan hari ni? Apa cerita? Hari ni perasaan sangat sakit. Stres ya. Bukan stres, bukan apa. Sakit tu. Sakit hati, sakit Boleh jiwa, ni siapa sakit tak mata. pergi ni? Kenapa? Memikirkan sebab Tak. selepas raya kita terpaksa meninggalkan warung makan Sahabat ini. Allah. Premis ini yang kita perjuangkan daripada junjung, daripada tarik, daripada macam-macam kita buat sehingga kita dapat ni. Akhirnya kita dihalau keluar oleh pendatang asing. Bangla. Siapa kita di sini dan siapa dia di sini? Kita warga negara Malaysia, kita buat kerja kebajikan, bantu kawan-kawan, gelandangan itu ini dengan memberi makan percuma. Sudah 6 tahun kita beroperasi di sini bermula pada zaman COVID-19 dari itu. Cikgu, Wani, Ustaz MK Azman, semua Yayasan Amal Malaysia adalah tenaga menghidupkan warung makan Sahabat ni. Tiba-tiba kita dihalau keluar. Siapa halau? Warga asing. Warga asing. Kita tak kacau dia duduk sini cari rezeki dah kaya-gaya, jutawan apa semua. Kita buat kerja percuma di sini. Kita guna tenaga percuma, beli makan percuma, sewa premis tak pernah miss. 1 bulan RM4,000, RM4,000. Bukan RM4. Tiba-tiba kita akan keluar. Selepas raya ni, saya sangat sedih sebab saya lah yang memulakan. Okey, terima kasih. Walaupun saya tidak ada lagi di sini, saya just mata memandang, tapi saya terasa bahu yang memikul sangat berat. Sangat berat. Nak bagi makan, nak bayar api, nak bayar air. Tapi infak yang kita dapat apa? Kita dapat 100 lebih orang mu'alaf yang peluk Islam kat sini kerana kebaikan orang Islam. Bagi makan, tak kira lah penyakit dadah, tak kira lah orang gila, bagi belaka. Tak larat suap, tak larat makan, kita suapkan. Luka, kudis, sakit, kita balutkan luka. Mari sini, mari warung makan Sahabat, kita cuci luka, kita balut luka. Faham? Tapi apa yang akan berlaku sekarang? Sekarang yang akan berlaku, Okey, apa yang akan berlaku sekarang? tunggu dan lihat. Tapi memang demi Allah, Mak Wan tak rela. Mak Wan tak rela melepaskan. Bumi, ni bumi Mak Wan pijak. Di bumi Mak Wan hidup. Di atas sana, dunia Mak Wan. Ya. Coket is my world. Okey, dengar tu. Coket is your world. Ya.